Roda panas, hari ini kita berada di One Utama Shopping Center di mana BYD ada melancarkan facelift iaitu BYD Sea Lion 7. Kalau dulu ada 2 varian dan sekarang ada 3 varian iaitu Performance, Premium dan juga Dynamic. Okay guys, so di belah kiri saya sekarang ni adalah varian Dynamic, di belah kanan saya adalah varian Premium. Ada satu lagi varian iaitu Performance ada di belakang sana. Bateri yang digunakan adalah 91.39 kW BYD Blade Battery untuk Premium dan juga Performance. Untuk Dynamic adalah 71.8 kW BYD Blade Battery. Jadi tiga-tiga varian ni boleh dikatakan berlainan kerana power output yang digunakan adalah untuk Performance adalah 390 kW, Premium 230 kW dan Dynamic adalah 170 kW. Untuk Newton meter torque bagi Performance adalah 690 dan juga Premium adalah 380 dan juga Dynamic 380. Sama aja untuk Dynamic dan juga Premium. Untuk Dynamic dan juga Premium menggunakan two wheel drive di mana untuk Performance guna all wheel drive guys. So, 0 sampai 100 untuk Performance dalam masa 4.5 second saja. Inilah yang ditunggu-tunggu. Harga berapa yang dikenakan? Jadi permulaan untuk Dynamic adalah 163,800. Tapi untuk 300 customer yang pertama akan mendapat harga sebanyak 159,800. Untuk Premium adalah 188,800. Untuk Performance adalah RM203,800 sahaja. Jadi itu saja daripada Roda Panas. So, apa pendapat anda tentang 3 varian ini? Boleh drop your comment kat bawah, okay guys?